Ini fakta sejarah. Kemudian itu negara kita terus berjalan. Berbagai kaedah dipikirkan oleh para pemimpin negara. Ditubuhkan kerajaan perpaduan, kerajaan perikatan, campur dengan PAS masuk dalam tu. Bermula tahun 73, kerajaan campuran untuk meredakan suhu perkauman yang telah mencetuskan peristiwa besar 13 Mei. Sampai tahun 78-74 pilihan raya umum 78 dibuat rancangan menendang keluar PAS daripada Barisan Nasional kerana mungkin mereka sudah menemui formula itu mengenepikan sebuah parti Islam. Tuan-tuan sekalian, selepas parti yang tubuh tahun 63 itu dapat banyak kerusi, sekarang ni ada 40 kerusi, tension antara kaum muncul semula. Muncul keberanian untuk menanggalkan bulan sabit sebagai lambang kepada agama Islam di negara ini, di Jalur Gemilang, Jalur Gemilang. Tiba-tiba meletup. Peristiwa ini tak pernah terjadi, tuan-tuan. Hanya terjadi ketika parti tahun 63 itu ada kuasa di negara ini. Berturut-turut dalam 2 akhbar berbahasa Cina disiarkan sempena kehadiran Presiden Cina dibuang bulan sabit itu. Tuan-tuan sekalian, telah sebalut kita rakyat Malaysia, Melayu, India, Cina, Kadazan, Muruk, Dusun di sebelah Borneo, orang asli hidup aman damai. Hanya apabila ada ahli-ahli politik yang meniupkan isu perkauman, maka tension itu muncul semula.